Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama kami berempat pada tengah hari ini merupakan Cikgu Dini Fidel ataupun SU Curriculum Development. Jadi kami berempat ingin bertanyalah sedikit sebanyak soalan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kelak dan persatuan di SK Bukit Keteri. Jadi saya mulakan dengan soalan pertama. Okey, jadi cikgu, boleh tak cikgu terangkan peranan guru dalam pelaksanaan aktiviti kelak dan persatuan sekolah dekat sekolah kita ini? Okey, baik. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu Paula yang sudi berjumpa dengan cikgu lah, okey, untuk kongsilah apa segala aktivitas sekolah ni. Okey, pada pandangan cikgu untuk soalan yang pertama tadi, peranan guru dalam melaksanakan aktiviti kelak dan persatuan di sekolah ni. Okey, seperti yang kita sedia maklum, tugas guru adalah untuk membimbing murid-murid sebagai penasihat dalam melakukan setiap aktiviti. Jadi sebagai guru penasihat untuk setiap aktiviti kelak dan persatuan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti yang menarik, sebab aktiviti kelak dan persatuan ini ada di luar bilik darjah ataupun di luar masa PDP. Okey, jadi kita perlu menjalankan aktiviti yang menarik minat murid untuk hadir untuk menyertai setiap kali aktiviti kelak yang saya akan dijalankan. Untuk soalan yang kedua cikgu, bagaimanakah aktiviti kelak dan persatuan sekolah dilaksanakan di sekolah? Okey, untuk di sekolah ni, untuk aktiviti co-curriculum ni kita akan jalankan pada setiap hari Rabu pada pukul 12.10 hingga 2.10 petang, selama 2 jam. Setiap hari Rabu, tapi kita akan memilih selang seminggu untuk aktiviti kelak dan persatuan dan bergila dengan unit uniform. Okey, jadi kalau minggu ni ada aktiviti kelak dan persatuan, minggu depan kita akan ada aktiviti uniform. Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan aktiviti kelak dan persatuan di sekolah? Pada pandangan cikgu lah, kalau dalam pengalaman saya tengok cabaran dalam menjalankan aktiviti kelak dan persatuan tadi, yang pertama kehadiran murid. Okey, kehadiran murid. Kemudian yang kedua, kurang minat murid untuk aktiviti kelak dan persatuan tu. Contoh macam dia tak minat kelak tu, tapi dia dapat kelak tu. Macam dia kena masuk, contoh kata dia tak minat dalam kita, dia minat masuk tidak, tapi dia telah diletak dalam kelak dalam kita. So jadi itu macam mengurangkan kerjasama dari dia. Jika dia sekali keluar, kadang-kadang mengamalkan dengan itu dilakukan oleh cikgu untuk Okey, pada pandangan cikgu, untuk kita dapat murid ni macam enjoy dengan aktiviti kita kan. Okey, pertama kita bagi peluang murid untuk pilih apa aktiviti serta yang mereka minat. Kita bagi dia orang kebebasan untuk pilih dulu, kemudian baru kita tampil untuk bersama banyak kan. Kemudian yang kedua, aktiviti kena macam pelbagai aktiviti yang menarik. Kalau boleh tu menulis tu semua tu kita cuba elakkan. Kita bagi macam dia bagi aktiviti yang macam selain pada waktu macam pagi dah kita dah aktiviti kan, aktiviti next tu aktiviti kita bagikan kemahiran, bagi satu yang aktiviti lain pada yang dia boleh masuk melukis, mewarna macam tu. Okey, jadi banyak informasi yang menarik yang kita dapat daripada Cikgu Dini. Jadi kami yakin itu sajalah daripada kami pada tengah hari ini. Jadi terima kasih kepada cikgu dan perkongsian yang menarik tadi. Itu saja. Okey, kamera.